Barang siapa berzina dengan seorang perempuan yang sudah bersuami. Tahu. Hak tadi zina tu, cara zina. Ada zina ni, zina pula dengan bini orang. Bini orang zina. Hari ni berlaku ni dalam masyarakat kita. Jadi cikgu, pendidik masyarakat, pendidik anak bangsa, tiba-tiba keluar khusus, pergi tidur dengan lelaki lain. Dia lesen, dia besar orang nikah ni. Dia tak bimbang walau lekat perut sekalipun pasal dia ada lelaki. Dok tipu suami, dapat suami baik. Tak ada juga. Dan bang, saya kena khusus ni. Berapa lama? Seminggu. Puan belaka ke? Laki dia ke? Laki dia amal, jaga seorang je, jaga lelaki. Itu buat temang je. Orang semua puan belaka. Dia sebut nama kawan dia seorang. Tiba-tiba satu hari, suami ni tolong pergi pasar raya mana tu, bawa anak-anak. Jumpa kawan hak suami, isteri dia kata negeri khusus sekali dengan dia. Kata balik bila? Kata pergi khusus. Kata tak khusus pun. Habis tu jadi kematu ni. Mana pula ni? Takkan isteri aku tipu aku. Raba pocek. Dok sedap ni. Hak pasal garik pergi semayang surah, bawa anak-anak hari ni dak pergi dah. Anak tanya ayah dak semayang sore. Ya ajak. Ni tak pun mak siapa tutup ni? Tutup. Lala sekali dapat telefon tu. Awak ada mana sebenarnya ni? Khusus lah. Tapi abang tak ada ni apa nak ada ni pengetua panggil pula dah. Betul dia betul. Putus dah. Kau sekali dak ada dah. Padahal ni. Balik satu hari muslim-muslim wah kerah kita. Dok tunggu dah. Nah. Dak je cakap bokok. Dak je ngasar dengan bini, dak je. Tapi hari ni kat mana-mana anak 3 orang hari ni sumbat dalam bilik lelaki dah. Kira nak cerita kita 2 orang ni. Letak je beg, dia buat nyanda di atas sofa. Nak sungguh lah bang. Kita duduk tengok daripada jauh. Abang makan nasi dah. Jadi aku 3 hari dah makan nasi. Apa pasal tak masak ke? Tak makan kedai kan duit ada betul. Tak berapa nak. Nah, kita nak jadi Nabi Ahmad hari ni. Nah. Cakap pun suara dalam tekak ya. Jadi okeylah bang, nak pergi mandi dulu. Kita duduk sekejap. Panas dia bang, duduk sekejap. Nak apa ni? Duduk sekejap. Nah. Dia duduk biar kita, tambah duduk depan. Ni, duduk depan. Di sini pun boleh cakap, duduk depan. Nah, dia nampak kita serius. Tak je kan ni? Abang yang besar ni. Duduk dah. Duduk tengok ke dia ni. Sebelum kita baca soalan, kita duduk tengok mata dia. Memang sungguh. Dia tak berani tengok mata kita. Kejap dia buat gelisah ni. Duduk tengok jang dia. Apa dah nyapu ke ni semua? Waktu cerita kemudian. Nak tanya dua soalan ni. Mata duduk tengok ke dia. Kita tanya dia. Soalan mudah je. Tapi gelisah dia jawab. Sebenar-benarnya abang nak tanya awak. Awak gimana sebenarnya? Mata kita tengok jauh dalam mata dia. Tengok sini. Abang nak tengok awak, tengok mata abang ni. Abang nak tanya awak pergi mana sebenarnya seminggu ni? Orang awak salah ni. Takkan selamanya boleh menipu. Kalau bibir dia boleh cakap lawak, tapi mata dia boleh tipu. Abang nak tanya awak, seminggu awak tinggal abang dengan anak-anak yang kata awak pergi khusus. Seminggu ni awak pergi mana sebenarnya? Dia kata pergi khusus. Dengan siapa dia? Dia sebut nama kawan dia. Kawan dia yang kita jumpa dekat pasar raya tu. Abang jumpa dengan Nah dia kat pasar raya. Kata dia balik awal kan dia khabar dia tak pergi pun. Dia tak pergi pun. Awak nak ke abang telefon Nah? Sebab tu abang minta awak cakap betul-betul awak pergi mana. Duk tekan ke dia. Dia buat salah dia tahu tau. Ni, gelora dah dia kita nampak dah. Kalau dia dah buat salah, takkan gelora dah dia. Hak patutnya jahat ni aku tau. Hak patutnya jahat aku datang, bukan mu. Kalau kata ikut zaman aku jahat dulu, mu ni jadi perdok malam ni tau. Aku sumbat mu dalam tabui raya tu, sumbat mu dalam tu. Kalau aku ni ikut zaman muda aku dulu, tapi aku tak ambuh buat perangai jahat aku dah. Jadi aku khabar dah kamu, patut yang jahat ni aku. Aku ni jantan, bukan mu. Tapi kecewa aku dengan mu ni. Mana ni aku nak tanya mu betul-betul.
Mu tolong jujur jawab dengan soalan tanya. Ke mana mu pergi seminggu ni, dengan siapa mu keluar? Patutnya menjawab. Last sekali dia jawab juga. Jawapan dia tu, hati kita ni, orang curang kita ni. Nak marah, nak kerajang, tu bukan style kita. Aku tapang pun, aku tapung pun, dia jadi dah. So aku nak minta saya je lah. Mu lupa aku dalam hidup. Tapi kat mana-mana anak aku nak risau dengan kamu. 3 orang aku ambil aku belaka. Dan hari ni lah kita duduk serumah dia. Rumah ni ambil kamu lah. Mu pun kerja, mu pun cikgu, mu boleh bayar. Mu pun ada kereta mu sendiri. Aku anak-anak, barang aku kemas belaka dah. Aku bawa belaka anak-anak. Pasal apa aku tahu mu ada jatang lain, mu nak jaga anak aku, bukan boleh jaga. So aku bawa anak-anak aku. Perah kita seorang suami. Bila kita dapat tahu seorang isteri curang pada kita. Begitulah juga seorang isteri bila dia dapat tahu suami dia curang pada dia.